Assalamualaikum, selamat petang. Selamat kembali ke edisi kelima Agent 360 ni ya. Okey, pada hari ini kita ada bersama kita Kak Zuriati Muhammad Yusof atau lebih dikenali sebagai Kak Zu. Merupakan seorang jurulatih kepimpinan dan penceramah motivasi dengan pengalaman lebih 21 tahun ya dalam industri insurans dan takaful. Beliau bangkit daripada cabaran awal sebagai ejen baru sehingga mencatat pencapaian luar biasa. Bagaimana luar biasa? Okey, antaranya MDRT dalam masa 90 hari daripada masuk challenge MDRT dan COT, Court of the Table, selepas 14 tahun sahaja dalam industri. Itu adalah pencapaian yang betul-betul luar biasa ya. Okey, dalam tempoh 25 bulan daripada menjadi ejen, kan, beliau dilantik sebagai unit manager sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pemimpin berpengaruh dalam industri takaful. Okay. Kini, Kak Zu berperanan sebagai super coach di pengendali takaful dan syarikat insurans di Malaysia dan Indonesia. Dia baru bagi tahu saya 2 minggu di Malaysia, 2 minggu di Indonesia ya. Okey, dan di mana beliau berjaya membantu merekrut lebih daripada 800 orang ejen baru serta menjana lebih 18 juta jualan dalam masa 18 bulan. Inovasi kepimpinannya termasuk modul Active Non-Performance Agent atau ANPA dan Managing from the Top telah melahirkan ramai pemimpin berdaya saing di Malaysia dan Indonesia. Okay. Alright, so tanpa berlengah lagi, saya akan pas kepada Kak Zu untuk memperkenalkan modul yang dicipta oleh dirinya sendiri yang telah menjayakan ramai ejen di Malaysia dan Indonesia. Okey, Kak Zu. Okey, Puan Lee, terima kasih. First thing, Kak Zu nak ucapkan terima kasihlah kepada MTA sebab menjemput Kak Zu pada petang yang penuh semangat ni. Penuh semangat, hujan kat Vibrant. luar. Ya. Okey, topik reset, refocus. Reset, refocus ni, Puan Ling, dia memang topik ni agak sesuai lah untuk kita yang hari ni 1 Oktober. 1 Oktober, hari pertama di last quarter. Untuk tahun 2025. Okey, kita bercakap sebelum kita nak bercakap pasal reset ni, Kak Zu rasa Kak Zu nak flashback balik semua orang, semua pahlawan-pahlawan takaful di Malaysia ni mengenai pasal goal. Okey, Kak Zu, Kak Zu ada slide ni, Puan Lin. So, kita pancarkan slide Kak Zu dulu supaya kita boleh okey. Apa yang Kak Zu nak cakap pasal goal ni ya? Sebenarnya goal ni kalau dengan kata apa? Kata mudahnya kita buat target. Okey, target ni Puan Lin, sebagai seorang ejen kan. Target mula-mula kita akan buat awal tahun. Okey, awal tahun ni semua termasuk Kak Zul lah akan semangat. Betul? Tak tahu kenapa. Betul? Semua orang sama. Resolusi kan. Tahun ni saya akan lose weight. Betul. Dia awal tahun tu, 1 hari bulan tu, dia macam ada satu, kita dapat minyak tu. Mungkin sebab ini untuk ejen lah. Mungkin sebab Disember tu selalunya, Disember adalah bulan ejen bekerja all out. Dia mungkin 11 bulan tu masuk gear 3, gear 4, gear 5, tapi 12 bulan tu dia tekan habis. Dan momentum tu dia akan membawa kepada Januari. Dan itu untuk orang yang all out. Ada juga yang macam lemau, macam tak tahu apa-apa. Puan bersemangat juga kat 1 hari bulan tu. Sebab dia rasa macam Allah bagi 365 hari muka surat baru. Okey.
Satu hari bulan kita akan buat macam-macam goal. Nak jadi MDRT, nak jadi COT, nak jadi apa-apalah. Satu hari bulan tu. Okey. Dan kita akan lupa dah apa yang berlaku sebelum ni. Kita ada harapan. Itu goal yang pertama kita akan buat. So lepas kita buat goal yang pertama, kita tempuh perjalanan nak capai goal kita tu lah. So dalam perjalanan nak capai goal kita tu, kita akan melalui macam-macam. Kita akan dapat macam-macam problem. Kita akan dapat apa benda yang kita plan ni. Dia plan ni kita rancang. Nampak macam mudah. Tapi bila kita nak buat, kita akan melalui pelbagai-bagai dugaan. Sebab itunya sukses ni tak semua orang boleh sukses. Sebab first thing kenapa semua orang tak boleh sukses ni, bila dia berada di dalam lubuk problem, dia stuck. Okey, problem ni dia bukan je problem tak boleh buat sale. Problem ni macam-macam problem, putus cinta, problem rumah tangga, problem lain lah. Semua problem dia akan membuatkan kita stuck. Dan perkara yang paling kita tak boleh, kita selalu buat ialah bila kita ada problem tu, kita fokus dekat masalah kita. Kita bukan fokus kepada solution. Dan bila ada problem, kita dah lupa dah ni goal yang kita buat ni. Kita dok tengok problem ni, dah terlupa dah buku goal ni. Dan masa pun berlalu. Bila masa berlalu pergi, tanpa kita sedar, targetnya daripada awal tahun tu, dia akan menjadi impian, akan menjadi angan-angan. Sebab impian ni kalau dia tak capai, dia berangan je lah. Aku nak capai tu, aku nak capai ni, aku nak capai ni. Dan selepas beberapa waktu, goal ni kita akan kena revisit balik. Which is normally kita akan ambil masa dalam 6 bulan. Kan kita akan duduk, apa aku dah buat ni dalam 6 bulan ni. Baru kita, sebenarnya bulan 6 bulan ni dia belum ada tamparan yang hebat lagi. Sebab kita akan rasa masih kita ada separuh jalan lagi. Dan goal yang sebenar-benarnya untuk setiap daripada kita ni, kita akan buat goal yang baru pada bulan September. Sebab kita dah tahu kita dah akan ada deadline. Kita dah tahu penghujung kita ni dah menghampiri. Kita dah tahu yang bahawa kita dah tak ada masa. Sebenarnya goal yang kita buat bila kita revisit goal kita pada bulan September, ini adalah goal yang kita akan buat, kita akan tahu at the end of 31 Disember kita akan ke mana arah kita. Dan dalam masa yang sama, kita dah boleh analisa problem kita. Kita dah boleh mengambil jalan, kita dah boleh diagnose apa problem kita ni. Kita dah tahu dah, aku tak jadi macam ni sebab tak cukup duit. Aku tak boleh fokus sebab mungkin kesihatan. So kita dah pada waktu ini paling kita dah diagnose. Bulan September, pengakhiran bulan September, actually 1 Oktober, hari ini, semua daripada kita yang berada dalam Zoom ni, kita kena realize balik, adakah kita kena membuat goal yang baru. It's okay. Ada orang kata, ada sifu-sifu di luar sana, dia cakap, goal ni kita tak boleh ubah. Kita kena kita kena ubah gaya kerja kita. Kita kena usahakan juga goal yang sama ya. Tetapi dalam bisnes, dalam hidup kita, kita boleh tidak ubah goal kita. Tetapi kita kena berpadan dengan masa yang kita ada. Sebenarnya kalau kita nak ubah, mungkin awal tahun hari tu kita rasa aku nak buat COT, aku nak buat TOT. Tetapi kita pada waktu ini, hari ini 1 Oktober, kita kena berada dalam realiti. Boleh ke 3 bulan ni aku capai TOT, MDRT, COT ataupun apa pun yang kita nak, dengan mungkin kita dah ada problem. Mungkin kita dah ada sampah masalah tu yang kita dah nak kena balance, sama ada kerja. Sebab
Kak Zul percaya, kalau kita banyak masalah, kita berlawan dengan energi kita untuk bangkit. Itu satu benda. So, apa yang kalian semua kena buat ialah duduk betul-betul, tengok adakah you nak revisit ataupun nak buat re-goal, re-target. It's okay untuk 3 bulan ini buat target baru, dan apa yang kita target pada Oktober, Januari, kita boleh buat balik on tahun depan. Tak ada masalah. Tidak ada masalah untuk kita cipta goal yang realistik dalam masa 3 bulan ni. Is okay. Tidak salah. Contoh, mungkin ada orang kata mungkin awal tahun ya, dengan energi, dengan semangat, dengan pompang-pompang kickstart lah, berbagai motivation, api membara nak jadi TOT. Tapi setakat Oktober, sale baru 30,000. Dah macam mana nak jadi TOT? TOT tu berapa juta dengan sale 30,000? Kita kena realistik. Sebab apa? Sebab apa kita kena realistik? Untuk kita capai goal kita, yang pertama, diri kita kena percaya kita boleh buat. Bukan orang sekeliling. Kepercayaan diri ya, Diri Kak ya. itu. Kalau kita sendiri ada ragu-ragu, bolehkah aku buat? Bolehkah aku buat? Bolehkah aku buat? Dia takkan jadi boleh lah. Kita kena accept sebenarnya aku boleh buat. Mindset kita, pemikiran kita kena accept dulu sebelum sekeliling kita. Biarlah orang keliling kita cakap apa pun, cakap kita tak boleh buat ke apa ke, tapi the first thing first, kita kena accept kita boleh buat. Kalau you rasa walaupun mungkin sale you baru 10,000 9 bulan ni, tapi aku nak buat MDRT juga, pun boleh juga. Sebab apa yang Kak Zu tadi Puan Ling kata, Kak Zu pernah buat MDRT dalam 90 hari. Actually, MDRT saya 90 hari tu Puan Ling, selepas setahun saya dalam industri. Bukan masuk-masuk tu 90 hari tu taklah sehebat tu. Tahun pertama tu bergedebang-gedebung lagi, nak kenal Assalamualaikum, nak buat call, nak belajar presentation. It's not easy way. Semua orang yang tahu jual insurans, dia tak cover, ni bukanlah perkara yang mudah. So tahun yang pertama Kak Zu memang melalui fasa yang agak sukar. Dan pada masuk tahun kedua ni, bulan September jugalah, belief system tu dah, bolehkah aku buat takaful ni? Bolehkah aku buat takaful ni? Tetapi somehow Kak Zu masuk satu training di mana coach to coach, apa yang perlu buat dalam 90 hari, 90 hari, dan Alhamdulillah dengan saya mengubah aktiviti harian, Kak Zu berjaya MDRT. Sedangkan pada waktu itu, September, saya baru ada 17,000 sale. Zaman tu nak jadi MDRT, zaman tu bukan macam zaman sekarang. Maksudnya 90 hari daripada Kak Zu masuk dalam program tu? Ya. Dan saya masuk on September. Pada waktu itu, my belief system, mindset, aku tak boleh buat dah. Insurans ni, aku dah kena cari kerja lain dah. Tetapi bila masuk dalam program tu, the first thing first, mindset. Dia kena cakap engkau boleh, kau boleh. Tapi kalau kau cakap engkau boleh, tapi engkau tak buat apa-apa pun jadi tak boleh juga. So, benda tu yang hari ni Kak Zul nak share dengan semua orang. Tidak ada satu benda yang tak mungkin tak boleh. Tetapi yang tak mungkin, yang mungkin tidak boleh tu sebenarnya datang daripada kita. Kita sendiri ya. Kalau kita malas. Malam tadi Kak Zu jumpa dengan satu orang, dia cakap dengan Kak Zu. Dia tanya Kak Zu satu soalan, Puan Lin. Senang tak nak coach? Orang malas jadi rajin daripada nak coach orang rajin menjadi lebih rajin. Itu dua benda yang berbeza. Berbeza, betul. Betul. Kalau nak coach orang malas untuk menjadi rajin, senang tau. Sebab malas ni, dia bukan kerana negara, bukan kerana syarikat. Dia malas ni datang daripada kita. So, untuk kita keluar daripada malas ni, sebenarnya kita kena ada satu sebab kenapa kita kena buat. Dan kalau kita rasa, bila kita tengok orang nak MDRT, kalau tengok dalam industri kan, orang nak MDRT, aku pun nak MDRT. Tetapi sebenarnya MDRT tu pun dia tak sync dengan diri dia. Dia tak faham.
Kenapa dia kena MDRT? So bila dia terasa dia tak faham, dia tak tahu, dia sekadar sebut-sebut je lah. Bila dia tengok orang naik macam MDRT ni terima, dia dilayan base sikit, dia pun nak jadi macam tu. So at the end of the day, bila you dah set goal, you akan tempuh problem, you kena diagnose yang mana ada problem, apa yang you perlu buat dan apa yang you tak perlu buat. Macam Kak Zul selalu cakap macam ni tau. Saya selalu cakap ni, kalau I ada problem kan, I cakap, Mr. Problem, you wait. I on the way to solve you. So on the way to solve you ni sebenarnya at the end of the day, problem kita ni berpunca dari satu je. Duit. Duit ya. Semua problem berpunca dari duit ya. Ya. Okey. Sebenarnya kalau you tak ada duit, energy you down. Okeylah, kita ambil contoh kan. Kalau mungkin saya salah. Saya punya saya punya motor ni salah. Kalau dah bercinta kan. Contoh. Kalau bercinta, orang tu banyak duit, yang tak lawa pun jadi lawa. Cuba dia tak ada duit, memang kita nampak dia tak lawa. Kalau saya salah kerana semua perlukan duit kan. Dia sebenarnya, duit ni adalah energi. Memang orang kata duit ni, ramai orang kata duit ni bukan segala-galanya. Tapi bagi saya yang dalam industri ni, dan saya pernah melalui arus gelombang ni, duit adalah segala-galanya. Sebab energi, dia ambil contoh kan. Kalau kita tak ada duit, energi tak ada duit tu, dia akan tarik semua masalah. Pernah tak ada rasa macam bila you tak ada duit ni kan, masa tu kereta nak rosak, listrik nak kena potong, masa kita ada duit, all this problem tak ada. So duit tak ada ni, dia tarik energi kita, banyak masalah. So at the end of the day, kita ni kena ada duit. You nak bayar hutang ke, you nak selesai masalah ke, you kena ada duit. Kalau you sebut-sebut je, you tak usaha, you takkan boleh solve problem. So, kawan-kawan semua, kalau kita ada masalah, cakap dekat masalah kita, wait. I am on the way to solve you. Sabar sikit. So, bila you dah diagnose, you kena design. Design ni kan, you kena design. Banyak masalah kita yang nak capai apa yang kita nak capai, kita tak design aktiviti yang kita nak buat. Itu masalah. Kita ni macam, aku nak buat, tapi aku nak buat macam mana, aku nak buat apa. Itu adalah satu benda yang you kena design, you kena duduk dekat sini. Kalau kita dalam takaful, you boleh cari leader-leader you boleh cari senior you, yang you boleh cari orang yang berjaya. Sebab kerja kita ni mudah je. Sama je kerja kita. Hampa duduklah dekat syarikat mana pun, kerja kita jumpa orang, jual takaful, tahu macam mana nak present, tahu macam mana nak buat closing, and then submit tu takaful company. So nak jumpa orang, nanti Kak Zul akan cerita detail macam mana, apa benda yang you all patut design. Mungkin saya share apa yang daripada pengalaman saya, tak mungkin salah, mungkin tak bersesuai, is up to you all. Tetapi apa yang saya dah lalui, at the end of the day, balik kepada goal, you kena buat goal yang betul. Goal yang betul, I am sorry to say that, bukan MDRT, bukan you nak capai pergi bulan ke, pergi bintang ke. Goal yang betul adalah you kena set desired income you. Desired income You kena tahu, you kena tahu tau. You masuk industri ni sebab apa? Sebab apa? Sebab adakah you nak buat amal jariah tanpa ada apa-apa? You kena tahu, at the end of the day, berbalik kepada apa Kak Zul cakap tadi, hidup ni semua nak duit. Duit ni income. So income, you kena ada estimated goal, how much income you want in this industry. Then selepas you tahu desire income yang you nak,
berapa gaji you nak ni? 1 bulan, 12 bulan ni, dalam masa 5 tahun ni, berapa gajinya you nak? Barulah, dan you set. Okay, you set bila? Macam katakan dalam industri ni, semua orang dalam industri ni, industri kita adalah industri sale, semua orang boleh jadi jutawan. Mungkin you mindset you tak boleh accept jutawan ni sebab aku gaji 1,500 pun hege-hege lagi. So you kena buat goal based on what you want, dan by when. Dia mesti kena ada deadline. Kalau tak ada deadline, dia akan jadi macam you buat goal on Januari. Sebab you tahu you ada 365 hari. You akan take granted atas apa yang masa yang you ada. So, bila you tetapkan, okay, kita tengok commission kita average lah. Commission average Kak Zul kata 20%. So, based on daripada berapa gaji you nak, you divide by 0.2%, you akan dapat total sale yang you kena buat. Selalunya, goal yang korang kita buat ialah berapa sale bulan ni aku nak buat. Dan bila you letak berapa sale yang you nak buat, you tak ada purpose. You tak nampak apa benefit pada you. You kena letak berapa gaji you nak. You kena letak, you kena buat goal ni back forward. You kena letak berapa gaji yang you all nak. Dan baru you tahu berapa sale yang you kena buat setiap bulan. Okay, selepas this is, you cuba tukar cara you buat goal. Itu yang tajuk yang pertama, iaitu reset. Itu baru yang pertama ni. Reset. Baru kita reset. Dalam 3 bulan ni, instead of kita rasa nak pergi buat, nak 100,000 buat sale, 200,000 buat sale, dan cuba you tukar kepada, you patah balik, mungkin aku nak gaji 5,000 bulan ni. So, bila gaji 5,000 bulan ni, dengan commission 20%, you akan tahu berapa sale yang you kena buat. Count backwards lah. Ya. Count backwards. Yeah. Okay. Sebab apa? Sebab apa Kak Zul suruh you letak income ni sebagai goal? Sebab diri you hanya ada diri you. Diri you hanya ada diri you. Ini Kak Zul ulang lagi sekali. So, you kena make sure your brain accept. Sebab otak ni lah yang akan menggerakkan semua energi kita. Kalau you dah sebut MDRT, kadang-kadang otak kita ni dia tak faham MDRT tu apa. Itu yang jadi makan, duduk, rehat, tidur. So, you kena accept. You kena make sure your brain accept. Dan baru dia akan gerakkan your energy. At the end of the day, untuk kita berlari, untuk kita mengangkat ataupun untuk kita pergi laju adalah energi kita. Kalau you menangis, energi menangis, you rasa you boleh pergi berlari? Tak boleh. You akan duduk terceruk macam tu. So, apa yang kita hantar kepada brain kita, itulah yang akan menggerakkan diri kita. Okey. Selepas kita ada goal, ini yang paling penting ni. Paling yang terakhir, iaitu kita kena duit. Kita kena buat. Kita kena buat. Buat. Tu buat yang susah ni. Buat ni memang susah. Sebab buat ni dia... Buat ni, bos dia siapa? Diri kita. You kena rajin. You kena disiplin. You kena never give up. Whatever kita pergi kat seminar, never give up, never give up. Buat ni, duit ni adalah diri you. Inilah penyebab you berjaya ataupun you gagal. Sebab this industry, kerja ni adalah bisnes. Bisnes yang you tak ada kedai, bisnes yang you kena keluar hari-hari, apa pun berlaku pada diri you, yang bisnes ni adalah diri you. So, leader you tidak duduk satu rumah dengan you. Yang duduk satu rumah adalah diri you. So untuk step ni agak sukar untuk you design diri you. Melainkan you kena ada goal yang kuat. Selepas you kena ada goal yang kuat, you kena ada big why. Kenapa kita kena berjaya buat ni? Kita tak payah membongak kata aku nak buat ni kerana bla 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 bla. Sebenarnya kita pandang big why kita tak payah pandang jauh-jauh.
Kita pandang anak kita, isteri kita, suami kita, rumah kita, staff kita. Itu je yang kita kena pandang. That is the big why yang menyentuh jiwa kita. Tak payah cakap kalau aku kaya, kalau dia tidak akan, dia akan jadi galau. So dekat step yang kelima ni, Kak Zul nak share, ini part yang Kak Zul nak share. Kita tahu pukul apa lah ni kan. Nanti kan terlebih masa. Kak Zul nak share agak detail ya dekat sini supaya uh, you all dapat satu GPS lah, rujukan yang mungkin boleh membantu anda. Sesi hari ni mungkin boleh buat, walaupun sale aku ada 10,000, mungkin aku boleh jadi MDRT ataupun COT. Walaupun aku ni rasa macam 9 bulan aku tak kerja. So mungkin ada penanda aras yang saya boleh berkongsi dengan anda semua, which is at the end of the day, success is all about you. You kena buat aktiviti dan the definition you dalam industri ni, apa yang you kena buat. Okey, yang pertama sebelum kita bercakap pasal you kena buat, you kena tahu aku nak capai berapa. Sale tu berapa aku nak capai. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lepas you nak tahu sale ni adalah target you tahu, goal you untuk 1 bulan. Dan untuk you capai, you kena buat kerja. Duit tu. Apa yang korang kena buat? Sebelum you kena buat, you kena tahu you nak fokus apa. Dan yang you kena buat ialah, first thing first, you kena analisa diri you ni dulu. Analisa diri ni adalah yang dekat problem tu. Aku ni pandai present ke? Aku ni prospecting aku bagus ke? Closing ratio aku berapa? So Kak Zul share dekat korang ni beberapa closing ratio. Tapi industri closing ratio nya 30. Maksud 30% tu apa? You kena faham. Maksud 30 tu, korang jumpa 10 orang, korang close 3 kes. Kalau you punya target, you nak close 6 kes, you kena jumpa 60 orang, 20 orang. Itu you kena tahu. Saya tak tahu you punya kekuatan. Tak ada orang yang tahu. You saja yang tahu kekuatan you. So, but I put that closing ratio ni as industry sebab saya rasa at the end of the day, towards saya dalam industri ni, 30% is the best. Reasonable amount lah. Lagilah orang pergi 10 tu close 10. Tak tahulah kalau dia pergi 10 tu close 10 tu memang dia hebat lah sebenarnya. Sebab closing ratio ni is not about you. It's about client. Kadang-kadang kita jumpa klien ni dia tak ada duit. Kadang-kadang kita jumpa klien ni dia ada duit tapi dia tak suka kat kita. Dia nak ambil kat orang lain. Macam tu. So, bila you dah tahu closing ratio, you kena tahu berapa presentation you nak kena buat. Macam Kak Zul cakap, kalau closing ratio tu 30%, you kena tahu 10 you present, you kena you akan dapat close 3. So sebelum presentation ni, kita kena approach. So you kena tahu numbers you untuk approach. Normally you nak approach satu orang, you nak dapat satu presentation, you kena approach 10 orang. This is your number. Dan this is the activity yang you kena buat every day. You kena buat every day. Without fail. Even though you tak ada closing. You kena bangkit. Ini yang Kak Zul cakap. Duit ni, masalahnya dekat you. You kena bangkit. You kena ada energy. Waima, apa pun masalah hidup you, you kena bangun, you kena buat every day. Sebab kalau you tak buat every day, you punya energy ni dia macam graf. Naik turun. Dan sebenarnya kalau kita tengok graf, dia naik, dia akan naik balik sikit dan dia akan turun balik sikit, dia akan naik atas. Dan ada juga graf yang dia akan naik, dia terus turun. Kita tak nak you lemas tu terus turun. Tak boleh give up ya? Tak boleh. You kena buat every day. Sebab Allah dah cakap dah. You usaha mesti dapatnya. Jangan risau. Jangan risau. Dan last kali, apa yang you kena buat? You kena buat prospecting. You kena cari siapakah klien-klien you. Inilah aktiviti yang you kena buat hari-hari. You kena buat. Kalau
macam yang saya satu hari you kena cari 30 number yang baru prospect you. Then you kena make sure you kena pergi 3 presentation untuk dapat satu closing. Hari-hari kena ada closing. Sebab apa kena ada hari-hari kena ada closing? Sebab closing inilah menentunya kita ada gaji ke tak ada gaji. Dan the best ever dekat takaful industri, you close hari ni, you dah secure gaji you 6 tahun. Kalau you tak close hari ni, maksudnya you tak ada gaji for the next 6 years. So what happen to the next 6 years kalau you tak close hari ni? You akan struggle. So you don't waste your daily yang Allah dah bagi. You make sure you close hari ni to guarantee that you ada gaji yang 6 tahun. Tapi kan Kak Zu, prospecting ni bukan satu perkara yang senang tau Kak Zu. Betul. Macam mana kita nak dapat sampai 20-30 prospek satu hari Kak Zu? Sebenarnya kan, okey. Prospecting activity ni, itu sebabnya dia kerja tau. Dia bukan, kalau you duduk dekat office, prospecting ni, Puan Lin, dia boleh buat macam-macam. Dekat sosial media pun dah boleh buat. That's why sekarang ni kita ada Facebook ad. Dan approach one to one pun boleh buat. Kalau saya nampak macam Puan Lin ni, saya saya dah tegur dah Puan. Puan cantik baju Puan. Puan kerja kat Takaful ke? So boleh tak saya dapat nombor telefon Puan? Takut saya. Nanti saya takut scammer. Tak Puan. Itu sebab saya minta nombor telefon sebab saya nak jumpa Puan. Saya nak set satu appointment. So kalau every day orang ni ramai lah. Seorang takut, mungkin ada lagi 5 orang tak takut. But the most important thing, kawan-kawan, you don't stop. Keep doing. Keep doing. Until you sampai dekat destination. Okay, prospecting kan, dia setiap yang Kak Zu share dekat ni, semua ada aktiviti dia. Okay, prospecting, you kena buat prospecting activity. Okay, dekat Malaysia ni senang je. Bagi saya groupkan prospecting saya ikut income yang kerajaan tetapkan. B20, B40, M40, T20, U1. Okay, U1 ni dah memang orang kekaya dah. So, then you tahu, katakanlah you rasa bulan ni aku nak cari, aku nak MDRT dengan kes besar. You kena fokus on T20. Pergilah cari T20 macam-macam, Puan. Boleh pergi dekat hospital-hospital, boleh pergi cari businessman, CEO di dekat Malaysia. Average gaji dalam setahun millions. Kenalah cari macam mana nak approach dia orang. So bila you dah every day you buat aktiviti prospecting, kemudian masalah dengan kita ni, bila kita dah dapat nombor, kita dah takut nak approach. Takut kita jadikan nombor tu kasam dalam beg kita. Dia senang je. Dia punya CV senang je. Kita tak pergi, orang lain pergi. Siapa cepat, dia dapat. Itu je. Siapa rajin, dia sampai dulu. Okey, kalau B20, orang yang dekat, yang kerja biasa-biasa, technician semua, normally kita approach diorang untuk jumpa, 10 kita approach, kita boleh jumpa 3 orang. Orang yang dekat B20 ni, dia senang je nak jumpanya. Dia senang. Dia senang. Kita call je, boleh, dia welcome kita. Dia seronok kan, orang-orang yang dekat yang kerja biasa-biasa ni, dia seronok kita nak jumpa. Tapi untuk M40 semua, mungkin kita approach 10, kita dapat satu appointment. Tapi untuk T20 pula, orang kekaya ni, kita kena approach banyak untuk dapat satu appointment. Benda ni kita kena buat. Kita kena buat. Dan presentation pula, you kena tahu tau. B20 ni, you nak present apa? Income, ini saya punya GPS lah untuk orang rujukan. Untuk orang yang kerja biasa-biasa ni, income protection. Untuk yang kerja pertengahan ni, income protection ataupun liability protection. Dan untuk orang kaya-kaya, liquid asset. Tapi kena ingat satu benda. Closing ratio. Orang yang dekat bawah-bawah ni, dia 10%. Rendah. Sebab diorang ni tak ada duit. Diorang hidup kerja untuk surviving. Dekat sinilah
Sebermak nenek rejection keluar. Nak tanya bini lah, nak tanya suami lah. Sebenarnya, ujung-ujung tak ramai orang Melayu kita ni dia berbudi bahasa. Dia tak ada duit tu dia cari alasan untuk ke arah itu. Dia tak nak dia tak berterus terang. Ah, tapi dekat yang golongan M40 memang dalam 30% lah. Tapi dekat orang kaya, normally dia senang close. Dia susah jumpa, dia senang close. Sebab dia orang ni ada duit. Dia senang, tapi kita nak jumpa dia ni, ya Allah, ya Tuhanku. Hanya Allah saja yang boleh pegang hati-hati kita untuk sabar. Dia buat appointment after appointment after appointment. Dan you boleh spesifik berapa premium yang you nak fokus. So, kenapa you kena ada goal, you kena ada roadmap activity macam ni supaya you dah tahu dah kalau aku pergi jumpa T20, average case size aku 12,000. So, dia akan membawa jalan untuk you target monthly you. Mudah. Dan seterusnya, you design lah produk ikut syarikat you. Semua syarikat ada kekuatan produk masing-masing. Benda inilah yang you kena buat. Benda inilah yang you kena buat. You kena buat hari-hari untuk you capai goal you. You kena buat tanpa rasa nak putus asa. Sebab at the end of the day, Puan Ling, industri kita adalah industri yang sangat cantik. Kita menyediakan satu kehidupan. Dia bukan menyediakan satu kehidupan tau. Dia menyediakan dua kehidupan. Kita menyediakan kehidupan kepada keluarga kita. Dan yang kedua, kita menyediakan satu kehidupan kepada klien kita. So, untuk 3 bulan yang terakhir ni, apa pun yang you nak design, you kena ada kekuatan dan you kena ada kepercayaan. You kena tahu letak priority apa yang you nak buat dulu. Apa pun masalah kita hanya boleh selesaikan semua masalah kita bila kalau masalah kita banyak hutang, kita kena selesaikan dengan kita ada duit. So, untuk kita dapat duit, kita kena buat sale. Untuk kita nak dapat sale, kita kena cari prospecting kita. So, bila kita nak dapat, dah tahu prospecting kita, kita kena approach untuk buat appointment. Lepas approach buat appointment, kita kena buat presentation. Kita kena tahu nak handle rejection. So, semua aktiviti ni kita kena master. Untuk masterkan, bukan sahaja pergi kelas. The best you nak master, you kena pergi di lapangan. You kena pergi jumpa klien. You kena hadap rejection. You kena hadap presentation you. Baru you tahu di mana kekuatan you. Nak berjaya tak susah. You kena buat saja. Okay. Itu je sebenarnya. Banyak petua dapat daripada Kak Zu ni. Okay. So, dalam masa 3 bulan ni, Kak Zu rasa tak mustahil lah ya untuk masih meet target yang kita nak untuk tahun ni. Okey, paling saya kongsi macam mana. Saya setahun dalam industri saya susah sebenarnya. Saya tak tahu. Saya ni dulu kerja akaun. Saya tak tahu menjual tu tak tahu. Cakap mati dapat tu mati ni zaman dulu ni insurans ni orang Melayu kita kata haram je. So rejection tu agak tinggi. So apa yang saya ubah selepas saya masuk program 90 hari MDRT tu ialah aktiviti je. Hari-hari saya buat. Kok saya cakap you kena jumpa 3 orang. Apa yang dia bagi tahu kat saya ialah dalam masa 90 hari ini, saya kena make sure saya buat presentation 300. So, dia kata dia set dalam pemikiran saya. Ya, masa tu saya tak tahu MDRT tu apa tau. Dia set dalam pemikiran saya, you jumpa 300 orang, you MDRT, you dapat gaji 70,000. Itu je.
So, apa yang saya buat ialah saya nak jumpa 300 orang yang paling cepat. Sebenarnya kalau fikir-fikir 300 orang bahagi dengan 90 hari dalam 3-4 orang. Sama je sebenarnya. Memang leader-leader pun dah cakap dah present satu hari 3, present satu hari 3. So, tapi the powerful of mindset tu. Sebab dia kata 300 orang you guarantee MDRT dia cakap. So, saya pun rasa senang ni. Jumpa orang je. So, apa yang Kak Zu buat ialah the moment I jumpa orang, sebab dia cakap dengan I, bukan jumpa orang tu tak buat apa-apa. You talk about tak kabul. Dan skrip dia pada saya pada waktu tu senang je paling. You bagi RM100 hari ni, if something happen dekat you, syarikat takaful saya akan bagi RM100,000 kat keluarga you. Itu je skrip yang Kak Zul hafal. Tapi the mindset ialah aku kena jumpa 300 orang untuk aku cakap ni. You give 100 today, if something happen dekat you, Puan Lin, I will send 100,000 to your family. Dan I MDRT pada hari yang ke-81. Dan small case. Saya budak kampung. Saya bukannya ada networking. Okey, saya bercita-cita juga bila saya tengok kawan-kawan close RM100,000, RM200,000. Aku ni berpeluh ni. RM1,200, RM2,400. Pergi hotel buat approach. Naik turun lift. Satu je ayat saya. Can I have your business card, sir? This is my business card. Dia ada magic lah. You nak belajar itulah namanya skill. Bila you hulu business card, orang Malaysia ni dia beradab. You hulu business card, dia akan hulu balik business card dia. Lagipun Kak Zu, kalau Kak Zu makin lama buat, makin banyak kali buat, lagi senang ya. Makin banyak kali buat, makin lama buat. Satu masalah kita malu dengan fears. Itu dalam diri ni. Malu ni. Kadang-kadang nak buat call ni. Gigil lutut ni. Tapi bila you buat kali pertama, you hukumnya, you dah bunuh satu fears you. You buat 30 kali, you dah bunuh 30 ketakutan you. Itu saya dulu. Saya dulu pun takut. Ya Allah, ya Tuanku, nak buat call ni kan. Bergigil lutut tau. Padahal kan, sebenarnya kan, tak ada lagi orang buat call kena marah, kena hempar telefon, mati. Betul tak? So, why don't you try first? Allah kata kau buat kau kena jerit mati. Kita buat macam mana kan? Tak Allah kata macam tu. Tapi cuba buat dulu. Mungkin juga tak mati pun. Buat je. Memang takut. Kalau kena reject tak mati ya? Tak mati. Dia Itu penting. Prospecting, takut. Approach, takut. Tapi nak berjaya. Macam mana tu? Dia tak boleh. Dia kena langgar. Dia kena matikan ketakutan tu satu-satu. Saya dulu, sekarang ni tengoklah putih dah sikit kan. Dulu, spek mata tebal. Budak kampung. Hitam. Cakap pun, saya sampaikan letak getah. Sebab bila saya presentation, kan, saya letak satu tangan kat bawah. Tarik. Punya nak cakap boleh bagi RM100. Tapi lama-lama you practice make you perfect. You practice make you perfect. Dia sama je korang kerja macam Puan Lin kerja dekat MTA. Boleh nak buka komputer pun tak tahu. Semua ada Starting step point pertama. Semua ada starting point dia. Betul. If you take the first step, yes, you can go another step. Percayalah. Percaya cakap Kak Ju. Saya kalau saya nak cerita, ramai orang tak tahu pasal Kak. Jadi saya nak cerita saya pun dulu macam korang juga. Tapi belajar. Semua orang macam, orang akan cakap, alah Kak boleh lah. Kak ada pengalaman. Memanglah sekarang saya ada pengalaman. Tapi sebelum kita ada pengalaman, kita tidak ada pengalaman. Untuk kita dapat pengalaman, you kena buat saja. Sayang-sayang. Sebab at the end of the day, the best ever business industry takaful. You kerja hari ni, you dapat gaji 6 tahun. You pergi tanya doktor-doktor ataupun kelani-kelani dekat luar sana. Are you sure you ada income guaranteed 6 tahun?
Tak juga. Mm-mm. Ramai orang kerja kilang, ramai orang kerja Petronas kena buang. Tapi dekat sini, you buat sale, you service 6 tahun, you will get your 6 years income. Hmm. Oh, Okay. saya ni memang yang Kak Zul memang cakap. Tapi Kak Zu bercakap, tapi buat pun okey juga daripada rekod yang kita ada tadi kan. Ya, buat tu sebab nak makan. Sebab kita ada dua pilihan je, Puan Lin. Semua orang ada dua pilihan je. Dia orang dah ada dalam industri takaful. Kalau tak buat bersungguh-sungguh dalam industri takaful, kena pergi cari kerja lain. Kena pergi cari kerja lain, kena buat juga. Betul tak? Mm-mm. Kan? Betul. Okey, Kak Zu. Nak tanya Kak Zu ni. Apa bezanya? Ni Kak Zu bagi nasihat kepada semua ejen-ejen ya. Online dan yang akan lihat rakaman ni nanti. So, Kak Zu, apa bezanya ejen yang biasa dengan ejen yang berjaya finish strong? Apa bezanya? Bezanya, Hmm. dia buat hari-hari. Dia disiplin. Dia Disiplin. tak malas. Dia ada Mm-mm. attitude yang betul. Mm-mm. Attitude yang betul ni kan, beza dia ialah sebenarnya diri kita. Dia nak kontrol diri kita kadang-kadang kan. Saya selalu cakap dekat ramai orang, kita sentiasa berada di dalam pulau satu hari. Satu hari Pulau apa satu aku hari. nak buat ni? Satu hari ni lah aku cari, esoklah aku cari prospek ni. Satu hari lah aku pergi cari, aku buat presentation. Kita sentiasa berada dalam pulau satu hari ni. Memang, selagi hayat dikandung badan, kita akan ada satu hari itu. Tetapi jangan sampai satu hari itu adalah hari terakhir kita. So, jadikan setiap hari itu kita buat seumpama ini adalah hari terakhir kita. Buat bersungguh-sungguh. Dan orang yang berjaya, Puan Din, adalah orang yang buat bersungguh-sungguh. Dia disiplin. Keluar kerja awal pagi. Kena reject, buat lagi. Ini kita keluar juga kerja. Tapi lepak dekat mamak. Lepak dekat bedah. Kita uh, kita tidak fokus kepada apa yang kita patut fokus. Orang yang berjaya, dia fokus kepada apa yang patut dia fokus. Okay. Tadi, okey, masa mula-mula dulu tadi, Kak Zu ada kata, kita biasanya distracted by masalah-masalah yang kita ada. Macam mana kita nak fokus walaupun ada masalah? Boleh ke, Kak Zu? Sebenarnya ramai orang tanya saya soalan ni, Puan Lin. Macam mana akak banyak masalah tapi akak boleh energi. Sebenarnya, masalah ni perlu solution. Solution ni macam Kak Zu cakap, solution ni kebanyakan masalah kita solutionnya lah dengan duit. Kita kena kerja. Masalah kita ni tidak akan selesai dengan air mata. You menangis air mata darah pun, masalah you tak akan selesai. You kena diagnose tadi. Kak Zu cakap, you kena diagnose macam mana nak cari solution untuk selesai masalah. So at the end of the day, jangan fokus kepada masalah tu. Ingat satu benda, tidak ada orang yang akan tolong you selain Allah Subhanahu Wa Taala melalui diri you. You kena usaha, kena usaha sampai berjaya. InsyaAllah, insyaAllah masalah tu boleh. Dan kehidupan kita sebenarnya kan, kehidupan kita ni, ke orang yang tak ada masalah. Atau orang yang jutawan pun dia ada masalah. Dia banyak duit mungkin dia tak bahagia. Kita ni, apa masalah kita? So, kalau Kak Zul boleh lukis, Kak Ai ni selalu bawa buku tau, Puan Lin. Selalu macam kalau I lukis, satu masalah kita, ni satu masalah. Kemudian selesai masalah ni. Dia akan ada lagi satu masalah. Kadang-kadang masalah ni lebih besar daripada masalah sebelum tu. Dan bila kita selesai masalah ni, akan ada lagi satu masalah yang lebih besar daripada masalah sebelum tu. Dan the most important thing,
Yang paling penting, goal kita kena lebih besar daripada masalah kita. Supaya walaupun masalah ini besar, kita akan nampak goal kita di hujung masalah kita. So, saya selalu percaya masalah saya akan selesai kalau saya berjaya. So, untuk saya berjaya, saya kena ada big goal. So, saya selalu nampak masalah tu kecil tapi goal saya lebih besar. So, kena ada goal yang besar. Okey. Kak Zu, Kak Zu banyak buat training ramai ejen di Malaysia dan Indonesia. Ada tak cerita-cerita ataupun example-example yang Kak Zu boleh bagi di mana bila dia masuk dia rasa memang dia tak boleh buat ataupun dia tak ada confidence langsung lepas tu akhirnya berjaya. Ada tak sampel story macam tu Kak Zu? Ada. Sebenarnya kan, sukses kita ni adalah kita kena diri kita. Okey, kadang-kadang kita sendiri tak percaya kita boleh berjaya. Tapi kita boleh develop belief system kita tu. Kita boleh develop belief system tu. Hukum nak develop belief system kita lah, kita kena mingle dengan right people. Kawan penting. Ya, kita jangan rasa engkau ni dah rasa 50-50 boleh berjaya. Lepas tu kau jumpa kawan ni, kau rasa aku boleh berjaya tak? Ya je, tak boleh. Kau kena pergi jumpa the right people yang merasa macam boleh. Yes, you can do it. Yes, you can. Sebab kita tak tahu apa akan jadi esoknya. Kita tak tahu nasib kita tau. Kita kena all out. Kita kena buat. Kita kena buat. Dan kita tidak boleh. Kita tak boleh nak minta dengan kita tak boleh nak pilih hidup yang kita design tu yang memang tak ada masalah. Tak. Sebab hidup kita ni, Allah yang punya. Kalau dia suka-suka dia nak bagi hari ni, kita selesai satu, lepas tu satu tu. Kak Zu dah bagi banyak petua untuk macam mana kita nak berjaya ni. Tapi ada yang diri sendiri. Satu macam Kak Zu katalah tak ada percayaan diri, tak ada confident kan. Tapi I rasa yang paling common lah Kak Zu, problem dalam diri sendiri ni procrastination. Besoklah buat, besoklah buat. Macam mana nak berhentikan benda tu? You kena anggap esok tu tiada untukmu. Tiada untuk Okey. Kalau kurang rasa kita ada 365 hari, kita sebenarnya dah habis 9 bulan dah. Dan 9 bulan ni kan, semalam 30 September 2025. September 2025 ni, Puan, dia tak akan ulang lah dalam hidup you. Tak akan ulang, betul? Dan belum tentu belum tentu kita akan sampai 30 September 2026. So, kenapa nak bertangguh? Kalau you tak buat hari ni, you tak ada income untuk 6 tahun tau. Betul? Dan belum tentu lagi, belum guaranteed lagi, esok kita ada. Kalau you buat hari ni, esok tak ada, Alhamdulillah anak you ada income 6 tahun. Alhamdulillah you dah tolong satu keluarga ataupun 3 keluarga yang you close untuk tahun ni. Kak Zu tengok ada soalan tu, Puan. Ada soalan ni? Tak ada. Tak ada ya? Okey, tak ada, tak apa. Masa kita pun dah hampir berakhir, dah nak dah nak sejam dah kita bercakap ni. Macam rasa sekejap je kan? Kan. Okey. Kak Zu, last question Kak Zu ya. Okey. Apa pesanan akhir sebelum kita akhirkan edisi ini, apakah pesanan akhir Puan, Kak Zu, kepada semua ejen-ejen takaful kita dalam webinar Agent 360 ini ataupun yang sedang menonton di rumah, apa pesanan terakhir sebelum kita berakhir edisi ini? Apa pun situasi you all sekarang, apa pun masalah hidup you all sekarang, at the end of the day, kita kena bangkit. Sebab success is all about you. Allah dah janji dah, kita usaha, kita akan dapat. Tidak ada masalah yang tidak boleh. Allah ni maha sayang tau. Tidak ada masalah yang dia bagi tu, kita tak ada jalan penyelesaian. Cuma kita jangan putus asa.
kita start balik, kita reset, kita refocus balik, kita on track balik sebab industri ni industri yang betul. Industri ni industri yang akan menaikkan apa pun taraf kehidupan you sekarang. Kalau you tengah susah, industri ni you buat dengan betul, you akan berjaya, insya-Allah. Insya-Allah. Saya lalui banyak kehidupan. At the end of the day, you percayalah, industri ini akan memberi dua kehidupan. Kehidupan yang pertama kepada keluarga you dan kehidupan yang kedua adalah kepada keluarga you. Banyak, banyak, banyak pahala, banyak kepuasan dalam industri ini. Kak Zu ucapkan good luck, reset balik goal anda semua. Percayalah, 90 hari terakhir ni, daripada you fokus, you buat betul-betul tiap-tiap hari, daripada tiada apa-apa, insya-Allah, kalau tak ada sikit result pun, you akan berjaya. Better daripada hari ni lah. Betul. Ya. Okey. Itulah dia pesanan dan petua daripada Kak Zu. Kak Zu adalah super coach untuk super achiever ya di Malaysia dan juga di Indonesia. Dan jangan lupa yang paling penting macam Kak Zu kata, ambil langkah pertama, never give up. Alright, okey. Terima kasih kepada semua yang menonton dan kita akan buat rakaman untuk edisi ini bersama Kak Zu akan available di kita punya website. So bolehlah encourage kawan-kawan untuk juga lihat webinar ini untuk motivasi diri ya. Oh ada soalan bukan Terima soalan. kasih. Okey. Sama-sama. Terima kasih. Alright. Yes. Okey. Terima kasih dan jumpa lagi di edisi Agent 360 yang akan datang. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.